لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul uqdatan min alsinatina. Bukakanlah ya Allah apa jua ikatan yang ada pada lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami segala tutur bicara kami. Allahumma fakkihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an tayyiba. Rezeki yang luas, melimpah ruah, lagi halal, bersih, suci. Wa amalan mutaqabbala. Amalan yang engkau terima daripada kami. Wa shifa'an min kulli da', dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, pihak pengurusan Masjid Tabung Haji Kelana Jaya, pengurus masjid, ahli lembaga tadbir masjid, barisan Al-Fadil Imam dan muazzin yang bertugas, pimpinan masyarakat, hadirin, hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, sementara kita nak menunggu masuknya iqamah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala istiqamahkan kita untuk menjadi orang yang menghidupkan rumahnya, mengimarahkan dan memakmurkan rumahnya. Dan itulah antara tanda-tanda orang beriman yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Firman Allah memuji orang yang menghidupkan rumah Allah, mengimarahkan rumah Allah di dalam surah At-Taubah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang menghidupkan, mengimarahkan rumah Allah, masjid-masjid rumah Allah, maka itulah orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah dalam tempoh lebih kurang 20 minit yang kita ada, ataupun 25 minit, kita nak berkongsi kejayaan orang-orang yang terdahulu mengikut kitab Imam Suyuti rahimahullah. Hadirin hadirat, tuan-tuan, kata para ulama, manusia sentiasa mengulangi sejarah.
Manusia sentiasa mengulangi sejarah. Sebab itu Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan juga menyebut, kadangkala bila kita baca ayat Al-Quran, kisah tentang Ahlul Kitab, ulama Yahudi dan Nasrani, kisah tentang Bani Israel, kisah tentang Fir'aun, ada kisah tentang Abu Lahab dan Qarun. Maka Allah ceritakan kisah ini bukanlah kerana sekadar Al-Quran adalah buku sejarah. Al-Quran bukanlah buku sejarah. Maka kisah-kisah yang ada daripada Al-Quran sebenarnya nak menerangkan itu kisah yang bakal berulang kalaulah manusia tidak berhati-hati. Sebagaimana Fir'aun sanggup membunuh puluhan ribu kanak-kanak atas maksud kuasa, maka zaman kita pun perkara itu boleh berulang. Cuma nama dia mungkin bukan Fir'aun, nama dia adalah nama yang lain. Sebagaimana ada orang yang mungkin walaupun memahami bahasa Arab namun sanggup menentang kebenaran, sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Cik Nabi dan kebanyakan orang Quraisy. Maka banyak orang yang sanggup menentang kebenaran walaupun ia tahu adalah benda yang benar. Maka kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran sebenarnya ianya sentiasa berulang. Cuma pelaku yang berbeza, watak yang berbeza. Maka para ulama kumpulkan kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Daripada kisah Nabi, kisah para sahabat, kisah para ulama. Dan Imam Suyuti menulis kisah para khalifah. Dan kita telah tiba pada khalifah Banu Umayyah yang terkenal bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka ini adalah kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mudah-mudahan Allah jadikan para pemimpin umat Islam ada cebisan sedikit sebagaimana yang ada pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kita dah tiba muka surat 249. Kisah ini dinukilkan oleh Imam Ahmad. Maka Ahmad meriwayatkan bahawa Umar bin Abdul Aziz ketika mana menjadi khalifah dia menangis. Menangis. Bukanlah menangis kerana gembira. Ada orang bila dapat jawatan gembira, menangis mungkin. Tapi dia menangis kerana dia tidak mahu jawatan. Tapi telah dilantik oleh abang ipar dia. Maka salah seorang telah bertanya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Wahai Khalifah, kenapa engkau menangis?" Maka dia sebut kerana dirisaukan tentang jawatan Perdana Menteri. Khalifah zaman kita mungkin macam Perdana Menteri ataupun Presiden. Maka ulama itu bertanya, bagaimanakah cintamu terhadap duit? Terhadap duit. Sebab dia kata dia risau tentang jawatan Khalifah. Maka ditanya, bagaimana cintamu terhadap dirham dan dinar? Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjawab, aku sama sekali tak menyukainya. Maksudnya dia tak peduli tentang duit, tak peduli tentang harta. Maka ulama itu menjawab, kalaulah demikian, engkau tidak perlu risau kerana Allah akan pasti menolong kamu. Maka daripada kisah Imam Ahmad menjadi pengajaran kepada kita, manusia apabila memegang jawatan hanya boleh selamat apabila dia tidak ada kecintaan kepada harta. Sebaliknya, kalaulah manusia yang memegang jawatan, dia ada cinta kepada harta, maka walaupun dia ada ilmu, ilmu takkan boleh selamatkan dia. Takkan boleh selamatkan. Sebab itu kita pernah baca sebelum ini kisah seorang ulama yang berubah menjadi khalifah. Bahkan orang itu adalah ayah mertua kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nama dia Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ulama besar. Bahkan dikategorikan sebagai 7 ulama besar Madinah pada zaman dia. Anak murid kepada sahabat. Guru dia adalah Abu Hurairah, adalah Anas bin Malik. Tapi apabila dia diuji dengan jawatan dan dia pun ada kecintaan kepada dunia, maka jawatan telah mengubah dia. Jawatan mengubah. Maka daripada kisah yang pertama, Imam Suyuti bawakan manusia yang memegang jawatan
dia hanya boleh selamat apabila dia tidak mencintai harta dan dunia. Kalaulah dia mencintai harta dan dunia, maka dia boleh dijual beli. Dia boleh menjadi orang yang zalim. Dia boleh menjadi orang yang tidak mempedulikan halal dan haram. Maka sebab itu bila dia menangis, maka ulama' tu berkata tak payah risau. Kalaulah engkau pegang jawatan dan engkau tidak cintakan dunia, maka Allah akan bantu. Allah akan bantu. Maka ini adalah kisah yang pertama. Kisah yang kedua, maka Imam Suyuti bawakan kisah yang kedua, bagaimana Umar bin Abdul Aziz dia sanggup pulangkan balik hak-hak yang abang ipar dan ayah mertua dia pernah ambil. Dia pulangkan balik. Dan antara perkara yang ayah mertua dan abang-abang ipar dia sanggup ambil adalah tanah wakaf yang diwakafkan oleh Nabi SAW. Tanah wakaf mereka berani ambil. Daripada kisah yang kedua ini menjadi pengajaran kepada kita manusia apabila tamakkan dunia. Lagi-lagi ada jawatan, maka tanah wakaf pun dia tak peduli. Dan ini bukan sebarang tanah wakaf. Ini adalah tanah wakaf yang pernah dimiliki oleh Nabi SAW. Diriwayatkan daripada Mughirah bahawa ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, maka dia telah mengumpulkan keluarga dia Bani Marwan. Lalu dia berkata kepada mereka, sesungguhnya ada satu tanah yang telah dirampas oleh keluarga kita, khalifah-khalifah yang terdahulu. Khalifah yang terdahulu, abang ipar kepada Umar bin Abdul Aziz, ayah mertua kepada Umar bin Abdul Aziz. Mereka semua khalifah. Dan tanah yang dirampas itu adalah tanah yang berada di Fadak, tanah milik Nabi. Nak menunjukkan manusia ni, bila dia tamak, tanah milik Nabi pun dia sanggup ambil. Tanah wakaf pun dia sanggup ambil. Kadang-kadang kita tengok manusia yang tamak. Pada waktu itu banyak kes yang pernah sampai, kadang-kadang orang-orang dulu dia suka wakafkan tanah. Orang dulu kaya tanah. Baru-baru ini ada orang mengadu dan bercerita bahawa ada tanah diwakafkan oleh ayah ataupun oleh orang yang dahulu. Tapi orang terdahulu dia jarang ambil berat tentang hitam putih, tukar nama dan sebagainya. Dan anak-anak tahu itu tanah wakaf, milik anak yatim, milik madrasah, milik sebagainya. Tapi kerana ayah dia tak tukar nama, atuknya tak tukar nama, anak-anak walaupun tahu itu tanah wakaf, mereka berani untuk tuntut. Itu tamaknya manusia. Sanggup mengambil yang haram walaupun dia tahu tanah itu telah diwakafkan. Dan dia ada ketika mana wakaf itu telah diberikan dan sebagainya. Maka dalam kes ini, keluarga khalifah telah pada waktu itu mengambil tanah milik Nabi SAW yang berada di Fadak. Kata Umar bin Abdul Aziz, maka tanah itu pernah diminta oleh Fatimah. Fatimah nak tanah tu. Maka Nabi SAW tidak izinkan. Maka tanah itu pernah diambil oleh keluarga kita, Marwan bin Hakam. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, demi Allah, aku akan pulangkan balik tanah yang bukan menjadi milik kita. Maka walaupun keluarga dibantah, sebab itu mereka anggap menjadi milik mereka, tapi Umar bin Abdul Aziz pulangkan. Maka daripada sini kita belajar betapa tamaknya manusia, kadangkala yang wakaf pun dia sanggup ambil. Tamaknya manusia, maka harta milik Nabi pun dia sanggup ambil. Kalaulah pada waktu itu zaman tersebut. Maka kuasa dan disertakan dengan tamak boleh menjadikan manusia itu tidak ada penghujung melakukan dosa dan maksiat. Maka kena berhati-hati. Maka tamak. Sebab itu Nabi SAW dalam nak menceritakan tamaknya manusia, kadangkala sabda Nabi, ada manusia dah ada satu lembah penuh dengan emas.
dia tetap nak lembah yang kedua. Dah ada lembah yang kedua, tetap nak lembah ketiga. Kadang-kala kita tengok orang yang mengambil hak manusia seolah-olah tidak ada penghujung yang boleh memberhentikan sifat tamak dia. Maka ini adalah kisah kedua. Dan daripada sini juga kita belajar bahawa walaupun masa yang lama berlalu dan kita sedar itu adalah benda yang perlu dipulangkan, mesti dipulangkan. Mesti dipulangkan. Maka walaupun yang ambil ini adalah atuk mertua kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Marwan bin Hakam, maka dia tetap pulangkan walaupun setelah beberapa tahun. Dan kita telah belajar daripada hadis dan juga para ulama, dosa daripada mengambil hak manusia, taubat tak akan diampunkan kecuali mana kita tak pulangkan balik apa yang dirampas, apa yang diambil. Maka contoh, kalaulah kita ada ambil hak orang, taubat tak akan diterima selagi mana kita tak pulangkan balik hak tersebut. Dan kebanyakan manusia masuk ke neraka, kata Imam Al-Ghazali, kerana dosa sesama manusia. Sebab dosa sesama manusia Allah tak ampunkan selagi mana kita tidak selesaikan dengan manusia tersebut. Kisah yang ketiga, berkata Al-Laith, ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, pembersihan yang pertama yang beliau buat adalah bermula daripada keluarga dia. Ini adalah pembersihan yang pertama. Maka daripada kisah yang ketiga ini kita belajar, kita kadang-kala bila ada jawatan, bila ada kuasa, kita suka untuk membersihkan orang lain. Walhal daripada kisah ini, keluarga kita yang perlu dibersihkan. Maka Umar bin Abdul Aziz telah ambil balik semua harta-harta yang dirampas secara zalim oleh keluarga khalifah dan dia pulangkan balik kepada pihak tersebut. Maka daripada kisah ketiga ini, kita perlu untuk membersihkan daripada keluarga kita. Barulah kita mulakan dengan orang lain. Orang yang mana mulakan dengan orang lain dan dia tak berani mulakan dengan keluarga dia, harta-harta yang haram, harta-harta yang dirampas, maka dia bukanlah sebenar-benarnya orang yang ingin membawa perubahan yang baik. Dia sekadar pada waktu itu nak menjatuhkan musuh dia, ataupun lawan dia, ataupun pesaing dia. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia mulakan dengan keluarga dia. Maka ini adalah kisah yang ketiga. Sebab itu keluarga dia benci dia. Banu Marwan benci dia. Banu Umayyah benci Umar bin Abdul Aziz. Sebab semua harta-harta mereka Umar bin Abdul Aziz ambil dan pulangkan balik kepada orang-orang yang mereka pernah aniaya dan zalimi. Sebab khalifah dalam keluarga mereka telah ada lebih kurang 3 khalifah. 3 generasi. Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, dan kemudian Sulaiman bin Abdul Malik. 3 presiden, 3 perdana menteri. Maka pada waktu itu banyak harta-harta yang keluarga diambil secara zalim. Maka Umar bin Abdul Aziz ambil semua harta tersebut dan pulangkan balik ke Baitul Mal. Dan sebab itu nanti kita baca bagaimana keluarga dia benci dia dan akhirnya ada yang membunuhnya. Membunuh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kisah yang keempat, bagaimana ada keluarga dia datang dan marah kepada khalifah kerana tidak bagi kepada mereka duit, tak bagi kepada mereka projek, tak bagi kepada dia pada waktu itu imbuhan sebagaimana khalifah-khalifah dulu. Maka khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz, dia kayakan keluarga dia. Tapi Umar bin Abdul Aziz bukan sekadar tak bagi duit, dia siap ambil balik harta-harta yang dia tahu keluarga dia rampas secara zalim. Maka jom kita dengar jawapan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka salah seorang keluarga dia, Ambasah bin Sa'id ibnu Al-As, datang menjumpai Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu berkata,
Wahai Amirul Mukminin, para khalifah sebelummu telah memenuhi keperluan-keperluan kami. Maksudnya dulu kami tak payah buat apa-apa sebab kami keluarga khalifah, kami keluarga presiden, kami keluarga Perdana Menteri, kami dapat allowance setiap bulan, khalifah yang terdahulu. Namun engkau telah menghentikan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia langsung tak bagi allowance kepada keluarga dia. Bahkan diri dia sendiri pun mengambil gaji yang paling minima. Wahai khalifah, kami ada keluarga, kami ada orang yang perlu kami berikan pada waktu itu belanja. Maka kenapa engkau menghentikan bayaran bulanan yang kami telah terima daripada khalifah-khalifah sebelum kamu? Maka berkatalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Kata Umar bin Abdul Aziz, demi Allah, aku sangat sayangkan keluarga aku. Aku sangat sayangkan. Lalu sebab itu aku tidak berikan harta yang haram kepada kamu. Ini sayang yang sebenar. Sayang yang sebenar bukanlah kita kayakan keluarga kita walaupun dengan benda yang haram. Itu bukan sayang. Itu kita masukkan keluarga kita ke neraka. Sabda Nabi SAW, setiap daging yang tumbuh dengan benda yang haram, maka daging itu pasti lebih layak dibakar oleh api neraka. Maka kadang-kala banyak orang salah faham cinta keluarga, sayang keluarga. Maka dia sanggup mengejar walaupun yang haram. Dia sanggup mengambil walaupun hak orang. Dia sanggup walaupun menganiaya orang kerana nak bagi kemewahan pada keluarga. Sebab dia sayang. Tapi dia lupa sayangnya itu dia seolah-olah hantar keluarga dia ke neraka. Maka mewah dunia sementara. Tapi masuk ke neraka adalah sengsara. Masuk neraka. Tak ada orang boleh bertahan walaupun sesaat dalam neraka. Tak ada orang. Maka sebab itu bila diminta imbuhan, kata Umar bin Abdul Aziz, aku sangat sayangkan keluarga aku. Lalu sebab itu aku tidak bagi benda yang haram kepada mereka. Kemudian Umar bin Khattab bagi satu solusi. Yang mana kalaulah dalam hidup kita, kita pegang solusi ni, walaupun kita susah, maka hidup kita senang. Apakah solusi tersebut? Kata Umar bin Abdul Aziz kepada ambasah keluarga dia yang minta duit. Maka berkatalah Umar bin Abdul Aziz, perbanyakkanlah ingat mati. Ingat mati. Itu je solusi. Maka kalaulah kita nak rasa cukup dalam hidup, perbanyakkanlah ingat mati. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kalaulah engkau berada dalam kesempitan hidup dan engkau banyak ingat mati, nescaya akan lapang hidupmu. Dan kalaulah engkau berada dalam kemewahan dan engkau ingat mati, maka pada waktu itu engkau akan berhati-hati dengan apa yang ada. Tak menggunakan pada benda yang haram. Hari ini berlaku apa yang berlaku, manusia buat maksiat, manusia buat dosa, manusia mengambil yang haram, manusia buat segala-galanya. Sebab manusia itu dia lupa mati. Lupa. Tuan-tuan, kalaulah saya dan kita dah confirm mati lagi seminggu. Ataupun sebulan. Ataupun setahun, tapi dah confirm. Doktor kata awak ada masa nak hidup 6 bulan ke setahun. Tak ada masa kita nak buat dosa. Tak ada masa. Hari ini kita buat dosa, bahkan orang yang tamak dengan dunia, mengejar dunia walaupun dengan jalan yang haram. Pada waktu itu mengambil hak orang lain, kunci dia, kata Umar bin Abdul Aziz, kerana dia lupa mati. Dia tahu mati, tapi dia lupa mati. Dia sangka usia dia masih panjang. Sebab itu bila keluarga dia minta duit yang bukan milik mereka, maka kata Umar bin Abdul Aziz, kerana sayangkan keluarga lah, aku tak bagi benda yang haram. Tapi kalaulah kamu rasa sempit hidup, maka selalulah mengingati mati. Kalaulah sesak dan sempit macam mana sekalipun hidup, maka bila ingat mati akan menjadikan hidup tersebut lapang. Kisah yang terakhir. Umar bin Abdul Aziz ni bukan sekadar cakap.
dia memang buat bahawa segala yang bukan milik keluarga dia mesti dipulangkan, walaupun isteri dia. Maka isteri dia adalah anak perempuan kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Maka isteri dia ada satu batu permata yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Khalifah. Zaman dulu Khalifah memerintah jajahan besar. Kalau macam Khalifah Banu Umayyah sampai ke Afrika, pada waktu itu Rom pun kalah dengan mereka. Maka Fatimah, isteri kepada Umar bin Abdul Aziz, ada satu batu permata yang sangat mahal yang ayah dia hadiahkan. Maka bila Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, dia berkata dengan isteri dia, "Wahai isteriku Fatimah, batu ini aku rasa ayah kamu ambil daripada jalan yang tak betul. Sebab daripada mana dia ada duit mampu beli. Sebab batu ni mahal, batu permata. Maka sama ada engkau pulangkan balik batu ni dalam Baitul Mal, batu permata ini, ataupun kita bercerai secara baik." Sanggup berpisah dengan isteri dia. Kalaulah isteri dia tak nak pulangkan balik batu permata yang merupakan hadiah daripada ayah mertua dia, maka isteri dia kata, "Aku sanggup pulangkan balik apa yang bukan milikku, namun aku tidak sanggup berpisah dengan engkau." Maka ini adalah orang yang benar-benar jujur. Benar-benar jujur. Maka orang yang benar-benar jujur, dia akan mulakan daripada keluarga dia. Segala yang bukan milik, dia akan pulangkan balik kepada pemilik dia, dan ini tak mudah. Ini tak mudah. Sebab sebagaimana yang dilalui oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, keluarga dia begitu marah. Sebab orang yang dah biasa senang dengan harta yang bukan milik mereka, mana mungkin mereka boleh terima apabila kehilangan harta. Orang yang dah biasa dengan mewah yang bukan milik mereka, mana mungkin mereka sanggup meninggalkan kemewahan. Maka sebab itu keluarga dia sendiri yang telah bunuh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bukanlah isteri dan anak-anak dia, tapi daripada keluarga Banu Marwan dan Banu Umayyah yang lain. Maka inilah 4 kisah yang kita belajar yang daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Namun semua ini kembali kepada kisah yang pertama. Apakah kisah yang pertama? Manusia yang ada jawatan, dia hanya boleh selamat bila pegang jawatan apabila dia sendiri tak cintakan harta dan dunia. Mana-mana orang yang bila dapat jawatan, dia ada cinta pada harta dan dunia. Dan itulah ujian untuk setiap kita. Setiap daripada kita memang nak dunia. Cintakan dunia. Maka manusia bila ada cinta pada dunia, tambah dengan ada jawatan, maka dia pasti akan melakukan kezaliman. Dia pasti akan mengambil hak orang lain. Dia pasti akan terlangkah ke jalan-jalan yang haram. Moga Allah pelihara kita, selamatkan kita. Kita pada bila mendengar kisah-kisah ni, bukanlah kita nak menuding jari ke mana-mana, tapi diri kita. Semua kisah adalah pengajaran untuk diri kita. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak di atas segala perhatian yang diberikan. Moga Allah kurniakan kepada kita taufik, dan moga apa yang